kira. Akan masuk satu budak marketing. Akan masuk satu budak marketing lelaki intern. Aku akan dia buat live. Ni dekat TikTok. Akak tulis je Zome. Zome. Dengan tak? Ni? Dia kau ada aku. Cakap lah. Okay guys. Kira terbalik, kira. Kira. Cuma sakai ke? Skrin tu bagi dia masuk. Mana nampak? Weh. Saya dah gambar. Okey, sini Kin. Tengok kadang lah. Lah. Okay guys, mana baru masuk. Terima kasih. Macam buat tahlil. Baca Yasin. Sekejap. Kita on bateri ni sekejap. Mesti tak ada. Lepas tu kau nak buat. Bateri tak ada ni. Tak apalah, nanti yang minggu sekali tu basi ke buat kan? KT64 dah landed dah. Kita tengah tunggu mereka keluar. Yang sekarang baru keluar pada kapal terbang. Menuju ke tempat tuntutan bagasi. So lepas dia orang keluar tu dengan proses nak ambil beg lagi. So agak ambil masa agak lama lah. Okay. Kami semangat menunggu ketibaan. Kira kau jangan gelak kira. Bagi boleh kau. Itu jemaah kita kan? Mana? Bukan? Belum lah. Itu bukan beg dia? Buat Indonesia weh. Dia nampak macam beg lebih kurang kali. Mata saya tak nampak tak? Ni dia main duduk kat kursi tu. Baik-baik, terima kasih. Sama-sama. Rasanya. Dia beli ni kan. Jadi aku tanya dia. Nombor ni dengan nombor Oh. Akhirnya tak payah tanya. Sakit. Jangan awak yang stress kat depan tu. Okey, mana lagi mana cakap? Hello daripada Abang Yoi, KT64 dah sampai. Saya dah tengok muka saya dah. Saya dah sini. Sini. Hello KT64 dah sampai. Alhamdulillah kami dah dapat makluman KT64 telah pun mendarat di KLIA. Kita masih menunggu ketibaan jemaah yang berada di dalam. Biasanya jemaah yang turun daripada penerbangan, mereka akan terus ke tempat tuntutan bagasi dan selesai mengambil bagasi, jemaah akan berkeluar ke arrival ni. Ni apa dah? Ketibaan apa? Domestik. Ketibaan domestik. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan jemaah yang mana baru sampai di tanah air. Kita doakan semua jemaah berada dalam keadaan sihat walafiat. Tap screen guys. Tolong tap screen. Yang mana dalam ni tap screen. Saya punya view 200. Kita akan bagi betul-betul. View kita cecah 200. Kita akan bagi cabutan betul. Okey, baru masuk kapal. Jemaah dah keluar ke daripada farm ni 1001. Belum lagi. Jemaah belum keluar daripada kawasan tuntutan bagasi lagi. InsyaAllah mudah-mudahan dia orang dah underway dah. Dia mesti bawa sikat ya. Ya betul. Dia memang bawa sikat. Saya bersama dengan Ustaz Zaki saya. Ustaz Zaki beri kata semangat sikit dia. Tolong pergi kat pelaris lagi. Pelaris saya panggil. Jangan. Okey, dia yang tengah menggambar petugas-petugas. Saya dah mau duduk sini sikit dia je dah. Sini. Kenapa? Aku nak flip kamera. Tu okey. Dia depan lah. Macam mana nak flip kamera? Allah. Ni. Okey, kita masih menunggu ketibaan jemaah. Petugas-petugas KRS sudah siap sedia. Salam Ustaz Adam. Sihat nampak ya tu. Kat mana ni Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Biduando. Ni Biduando ni siapa dia Abi? Kita punya intern. Kita punya Ustaz Amar yang menjadi facilitator untuk camp motivasi. Yang sangat-sangat patuh. Oh, sekarang sekejap Okey, terusnya daripada Mama Nek.
Mama Nek ni jangan tunjuk muka, tunjuk depan lu. Sampai tunjuk. Okey, daripada Mama Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Adam siap nampak iaitu kat mana ni Ustaz? Alhamdulillah kami sekarang berada di ketibaan domestik bagi jemaah haji KT64. Sebentar lagi mereka akan berkeluar bersama-sama daripada dalam selepas mengambil tuntutan bagasi. Kemudiannya terus akan disambut oleh petugas-petugas tanah air KRS Travel Sdn Bhd insya-Allah. Kok Huda Abang Hamid. Alhamdulillah, saya rasa saya ingat lagi. Belakang Ustaz Adam tu siapa? Yang ni adalah Ustaz Syekhul Mubarak, Ustaz Zaki. Ustaz, saya dekat ketibaan Teramasa. Sila datang. Ni dekat ketibaan domestik. Di sebelah kiri ni, bukan sebelah sana. Di sebelah kiri. Bagaimana waris KT jemaah KRS Travel KT64 diminta datang ke kawasan domestik ya. Bukan di antarabangsa. Boleh datang ke sini. InsyaAllah. Petugas kita dah siap sedia dah. Ada yang memacak bendera di belakang. Kira tepi sikit. Tunjuk Akil. Ni Kira. Akil, nampak? Petugas kita sedang siap siaga untuk menyambut ketibaan. Boleh bang. Minta maaf. Kita lupakan. Kita ada maklum tak dalam grup waris? Ada kan? Yang dekat sangat Semat tadi. Okey, di belakang saya ada Cik Khaira. Sambil-sambil kita live ni, dia adalah salah seorang petugas juga. Ialah Puan Lisa. Semua ni boleh kontak mereka untuk pergi haji dan umrah. Jangan lupa. Ustaz uruskan akad dengan jemaah tahun lepas bulan 11 dengan Ustaz Hafiz. Alhamdulillah. Saya masih ingat, insyaAllah masih ingat kalau tengok gambar. KLI 1, ya betul. Ada jemaah kata KLI 2. Jangan kenapa pergi KLI 2? Jemaah kena datang ke KLI 1 untuk ambil ketibaan jemaah waris-waris untuk KT64. Bestnya tengok jemaah haji dah balik. Alhamdulillah. Semoga mudah-mudahan haji-hajah yang dapat tengok dalam live kita pada petang ini ataupun pada malam ini dimudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik untuk menjadi tetamu Allah sebagai jemaah haji pada tahun depan insya-Allah. Adam Hawa daripada Razali Zamzam. Ya Ustaz, saya Ustaz. Ustaz, apa khabar Ustaz? Ustaz Haji Razali, apa khabar? Sihat? Okey, kita punya tiap-tiap skrin dah 1000. Saya perlukan lagi 500 untuk lebih saya bersemangat untuk bercakap. Mohon pada viewer-viewer yang mana masih berada di ketibaan domestik, ketibaan antarabangsa, kita telah pun tukar kawasan untuk penunggu untuk jemaah KT64. Dia akan keluar melalui pintu domestik. Jangan lupa ya. Boleh angkat dah benda. Saya dah boleh bangun. Ada. Okey. Tegakkan dia. Okey. Okey, tengok betapa gembiranya jemaah-jemaah kita. Jemaah Islam Okey. Saya nak duduk tadi. Kira. Oh, nak duduk situ. So, tak berdiri lah. Okey. Aduh, susah lah kita boleh. Sekejap, sekejap. Okey, host kita malam ni. Inilah petugas kita. InsyaAllah sedang menunggu ketibaan jemaah. Tolong, masak benda ni saya ada situ sampai buat live. Okey, tolong pasang kamera ke mana? Biar dia nak duduk. Dah, kali ni nak baca. Okey. Kali rasa dah apa boleh? Sekejap. Tinggal sikit. Bagi nampak kuih pastikan nampak kuih. Ada nak kuih dah. Adik saya pun ada Ikwan. Assalamualaikum ngah. Adik Ikwan daripada Atus 96. Tak, dia cakap kakak kau Okey, jawab Adik salam. saya. Adik kau memang bersemangat pada malam ni. Kau tengok. Tengok sikit. Asyik malu pula dia. Dia kalau tunjuk kamera yang malu kok masalah orang malam ni. Okey. Assalamualaikum kembali TGDS. Salam semua, saya sangkut dekat Petropam. Boleh tengok video TikTok terbaru saya. Harap ada yang boleh bantu. Mudah-mudahan ada yang membantu. Syaz, semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, tolong ambil sikat orang Haji sikit. Dah ada sikat kami. Ini kena, abang dah kena beli kalau nak jadi lah. Boleh terus. Saya cakap jadi. Sekejap pegang sekejap. Ni punya sikat ni. Sekejap saya standkan dulu.
Ramainya join. Terima kasih. Jangan lupa Berapa dah kita punya live? jangan lupa tap screen guys. Kasih viral kita Genapkan punya 100 viewer kita pada pagi ini, pada malam ini. kasih viral kita punya live pada malam ini. Selamat kembali Tuan Guru Dr. Syuhada. Ya, Dr. Syuhada pun akan balik pada malam ini. akan balik. Mana nak duduk sini? Boleh. Sekejap saya tinggikan lagi. Pastikan kamera nampak saya kurus. Dijangka sampai jemaah dah landed dah. Cumanya kita tengah tunggu jemaah keluar daripada domestic arrival lah. Mungkin dalam pukul 9 macam tu. InsyaAllah kita akan pass kepada Ustaz Adam kita. Okey, kembali lagi kita live pada malam ini. Ke belakang ni ke? Oh, nampak orang belakang. Dah, dia nampak, tak apa. Flip kamera ni, tak je flip lah. Tak, Abang Nam sini lah. Tak, Abang Nam sini. Jemaah nampak? Dia nampak. Tak ada lah. Ramai lah Adam. Berapa lah kita hari ni? 78 orang dah. Macam tu Alhamdulillah. ya. Yang ada- Jemaah dah sampai, tengah tunggu diorang keluar je. Jemaah dah sampai, tengah tunggu diorang keluar sahaja. Okay, kita pass ke Okey, yang mana masuk dijangka jemaah sampai jam. Alhamdulillah kami telah dimaklumkan oleh petugas tabah haji. Jemaah kini sudah sampai di KLIA dan mereka sedang menunggu bagasi masing-masing. Untuk KRS Travel, jemaah kita yang pulang pada hari ini pada KP 64 sebanyak 50 orang. Fokus kat Tuan Guru Dr. Syuhada, insyaAllah. Abang AI Rahim, insyaAllah kita menyambut Tuan Guru kita balik juga ni. Ini adalah tahun kedua bagi Tuan Guru Dr. Syuhada menjadi kita punya pegawai agama khas untuk haji. Guru agama kita. Masuk lagi yang mana Haziq. Mana Haziq? Pak I tahu Haziq tidak bertugas pada malam ni. Dia diminta membuat tugasan lain. Ahlan ya marhabah. Assalamualaikum Hafiz Al-Haddad. Ahlan wa marhaba Ustaz Hafiz. Kif halukum Ustaz? Kita ada Ustaz Zaki kita yang tak lama lagi akan mencorokkan KRS. Inilah Ustaz Zaki kita. Dia bakal membimbing jemaah masket seramai 120 orang jemaah insya-Allah pada bulan 11. Mereka dah siap sedia. pegang yang tu dah. Ikuan betul-betul pulun Ustaz. Pagi kerja malam kerja. Sakan tu. Kau tolonglah jangan gemalai ke depan tu. Okey, saya akan flip kamera, tuan-tuan boleh tengok sendiri ketibaan para waris bagi menunggu ketibaan ibu bapa ataupun ahli keluarga sekalian yang pulang ke Malaysia. Kita boleh tengok ada pun petugas polis. Kat belakang nampak. Ustaz Adam, mak saya lambai tapi ustaz tak nampak. Mak saya lambai. Mana mak? Mak mana kau? Sini ke? Mak saya lambai. Mana mak Sini ke? Ikuan, mak kau lambai kat aku Ikuan. Dia kata Atul 96. Mak dia lambai, mak kau lambai kat aku Akak belakang nampak perubahan. Akak belakang mana tu? Balik live saya. Jangan. Kalau merapu merapu. Kat belakang perubahan. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas nasihat yang diberi. Mana lagi waris-waris jemaah KT 64 saya maklumkan semula. Untuk ketibaan jemaah bukan di ketibaan antarabangsa ya. Jemaah akan keluar daripada domestic meeting point KLIA 1. Fokus insyaAllah boleh. Nanti Dr. Syuhada sampai ya, Tuan Guru sampai. Saya kebiasaannya mengikut pesanan-pesanan daripada orang tua dulu apabila orang tiba balik daripada haji, minta dia orang doakan kita supaya dipermudahkan segala urusan. Tak, mak saya kat rumah, dia ingat saya VC. Alhamdulillah. Kirim salam kat mak. Saya ada lagi ni dengan adik Ikuan, dengan adik kau ada. Kak Ikuan tolong hadirkan. Mak nak tengok. Kat ni. Ikuan. Ni mengimbau kenangan balik haji 2 tahun lalu. Alhamdulillah. Dah pernah jadi jemaah haji. Lah ni saya tengah uruskan pula permudahkan segala urusan Ikuan untuk menikah. Nanti kita kira ada menikah. Tak boleh? Untuk kami tak boleh kita. Okey, jemaah kita dah 53. Saya perlukan lagi 500 tap screen untuk genapkan 3000. Wow. Oi, dia ni dah 2800. Okey. Bagi saya lagi 700 untuk genapkan 3500 tap screen. Mak saya kat rumah. Pesan kat mak, jaga kesihatan semua insya-Allah, mudah-mudahan sihat selalu, diberikan kesihatan yang baik.
lah. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mana jemaah yang baru masuk, saya maklumkan lagi sekali untuk ketibaan jemaah KT 64 bagi jemaah haji akan turun di tempat bertemu dalam negeri domestik, bukan di antarabangsa ya, di KLIA 1. Khamis ni kami pula KT 76 insya-Allah Encik Halim Abbas. Semoga dipermudahkan segala urusan. Tuan Haziq Padali hadir ke Tuan Haziq Padali malam ni tak dapat bertugas. Beliau ada urusan lain yang perlu diselesaikan. Dah landing ke, alhamdulillah kami dimaklumkan oleh petugas tabung haji jemaah KT 64 telah pun mendarat dan mereka sekarang bergerak mengambil bagasi di dalam. Selesai saja mereka mengambil bagasi, jemaah semua akan bergerak bersama-sama untuk keluar daripada tempat ruang tutupan bagasi insya-Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sampai sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah semua dah sampai, semua dah sampai. Untuk makluman semua jemaah haji dah sampai. Mereka sedang mengambil tutupan bagasi, mengambil beg masing-masing. Dan tak lama lagi jemaah PRS boleh tunjuk tak kita punya banner untuk sambut jemaah balik ke depan sini? Kita telah pun siap satu banner yang agak simple tapi kata-katanya yang membuat jemaah ingat sampai bila-bila. Jemaah haji selamat pulang ke tanah air dan semoga beroleh haji yang mabrur. Dari hati untuk ilahi insya-Allah. Oh, kita ada goodies kita. Kita ada goodies kita sebagai jemaah ataupun tanda-tanda ingatan untuk jemaah. Kita keluarkan dulu satu plak khas yang kita buat untuk jemaah haji bagi mereka mengimbau kita punya kenangan insya-Allah. Okey, kita akan bagi satu plak sekalung penghargaan dan terima kasih Duyufur Rahman 2026 bersamaan 1447 Hijrah. Semoga mendapat haji yang mabrur dari hati untuk ilahi KT 64. InsyaAllah mereka akan semua dapat satu bersama-sama dan mereka di akhir sekali akan terima lagi sekeping gambar dan ada beberapa barang lagi yang kita belikan. Kita bagi insyaAllah. KT 70 esok kata ini 64. Mungkin. InsyaAllah mana lagi waris-waris jemaah KRS Betul, basic. KT 64 boleh datang ke tempat ketibaan arrival domestik. Kalau hari ni KT 64 keberangkalian untuk esok KT 70 insya-Allah. Jemaah baru daripada kapal. Sekarang. Okey, untuk makluman yang terkini, jemaah semua baru keluar daripada kapal. Sebentar tadi kita dah dimaklumkan dia nak keluar. So kita dapat gambar lagi pada jemaah yang kini keluar daripada kapal terbang, jemaah yang menggunakan kursi roda. Mungkin sebahagian jemaah yang dah dikeluar dan terus ke tuntutan bagasi. Bagi jemaah yang menggunakan special service, tengok gambar yang kami update dalam grup. Dia orang baru keluar daripada pesawat insya-Allah. Dah view kita punya tag screen 4400. Jazakumullah khair bagi mana yang bantu masuk dalam live saya. Live TikTok KRS Travel. Bagi waris-waris yang mana menambil menunggu ibu bapa mereka yang menunaikan haji, boleh datang dulu kita punya petugas dan kita boleh baring dulu di rest and go ni. Ada yang RM15 20 minit, ada yang 20 minit, RM20 15 minit. Boleh rehatkan badan dulu sementara menunggu ahli-ahli waris keluar daripada ruang ketibaan domestik insya-Allah. Okay, baik, saya akan take cover. Saya patahkan. Maklumlah muka ni macam ni sikit sebab guna apa Android. Rasa kena enhance kot. Oh shit ni. Muka saya dapat lebar lah. Yo, nak kena padam ni. Kata kerja buruk sangat kan. Tengok. Itu adik saya tu atur 96. Ini setelah bagi mak kita kesayangan. Tak kesayangan cepat. Okay, boleh tengoklah pemandangan lah. Mana-mana yang nak tanya soalan berkenaan dengan umrah ke
Pasal haji ke, boleh saja tanya. Nanti Puan Kira akan bagi tahulah. Cik lah. Cik Kira, betul, sorry. Suka hati puan kan. Puan pula. Peluang kedua pergi haji KLIA ke ni? Ya betul, KLIA 1 dekat bahagian domestic arrival. Kat sini. Domestic arrival KLIA 1. Kita tengah tunggu jemaah haji kita keluar. Diorang dah landed dah. Sekarang ni tengah proses ambil beg. Lepas tu ambil air zam-zam kat depan ni. KT64 ke? Ya betul, KT64. Jangan lupa share-share kepada kawan-kawan ataupun ada waris-waris nak tengok ke kan. InsyaAllah kita akan buat live. Walaupun bateri mini nak dekat habis, tak apa. Kita buat sampai habis. Terima kasih follow. Ada peluang ke pergi haji kali kedua? Boleh. PM kami, nanti kita akan bantu. Kan? Boleh tengok lah. Dekat dalam ni dah ramai dah waris-waris tunggu. Okay, kat sana pun ada lagi. Kat sana pun ada lagi. Mungkin dalam pukul 9 ni masih. 9 suku macam tu lah. Sebab tadi dia orang landed 7.52. Dekat 1 jam lah. Oh, video terbalik sekejap. Mirror. Baru betul. Betul tak? KRS. Okey dah, betul lah. Baru betul. Kenapa awak tak nak pas kat apa ni? Kaki. Kat ni. Tak, saya dah kat situ. InsyaAllah ahli keluarga semakin ramai yang menunggu ketibaan waris yang pulang daripada Tanah Suci. Okey, kita kekalkan view kita bawah 50. Okey lah tu, kita nak maklumkan je bahawa mana ada ahli waris yang dah balik menggunakan KT64. Natrah Masjid 5 alang-alang dah masuk, tolong tap screen, cunapkan 6,000 tap screen. Ruang menunggu telah dipenuhi dengan wali-wali waris yang datang daripada pelosok negeri untuk menyambut ketibaan ibu bapa yang pergi menunaikan haji pada tahun 2026 bersamaan 1447 Hijrah. 1447 Hijrah. Yelah. Ini untuk jemaah haji 1447, faham? Nak tengok tak siapa yang salah tu? Sekejap saya view. Tak. Ini telah pun masuk 1448. Kita telah pun sambut doa awal tahun yang dibacakan oleh Ustaz Zaki kita pada minggu lepas lah. Alhamdulillah. Kita punya KLIA 1, KT64 semua KLIA 1. Mohon perbetulkan balik. PXC confirm yang di sini semua kan? Ya betul, semua di KLIA 1 lah. KLIA 1 bukan KLIA 2. Untuk jemaah KT64 akan turun di tempat domestik tetapi di KLIA 1.
Syahidah. Kenapa? Okey, dengar betul-betul apa yang saya nak cakap. Minta pintu berapa bang? Okey, kalau penerbangan antarabangsa di sebelah kanan, dia akan sebelah kiri. Okey, tolong tengok kat mana pintu ni nombor berapa? Tolong tengok pintu ni nombor berapa? Pintu nombor 1. Walaupun dia penerbangan domestik, tapi dia tetap di KLIA 1 menunggu ketibaan jemaah haji balik. InsyaAllah. Dah semakin ramai ahli-ahli keluarga ataupun waris yang telah pun sampai. InsyaAllah suasana semakin meriah di luar ini sambil menunggu ketibaan jemaah KT 64. Zaki masuk live lah. Live kita akan disambung berbicara oleh Ustaz Zaki ni. Tanya 64. Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan. KLIA 1 di tempat bertemu dalam negeri domestik. Kita akan berada di tu. Kalau siapa-siapa boleh nampak dekat tempat bertemu dalam negeri domestik. InsyaAllah. Jadi kita akan sambut semua jemaah haji kita yang akan pulang melalui pintu ni. Tu ramai-ramai. Dah ramai ya. Diorang akan keluar daripada situ. Power kan aku Okey. Pintu berapa ni? Di pintu nombor 1. Pintu nombor 1, walaupun dia KLIA 1, dia di jemaah haji akan turun di penerbangan domestik ya. Pintu nombor 1 di arrival, tetapi pintu nombor 1. Boleh Akil tolong bawa kita punya viewer untuk tengok dekat atas tu tempat bertemu dalam domestik. Aku boleh. Aku buat kau ni. Okey, tunjuk okey. Domestik, tulisan domestik pintu nombor 1 tunjuk. Ni. Tempat bertemu domestik. Tempat bertemu domestik. Tunjuk tu warna biru tu. Warna biru. Ketibaan dalam negeri ni sana tu. Walaupun dia di KLIA 1, dia tetap di ketibaan untuk domestik. Tu guys. Betul. Ketibaan. Tu dekat sana. Diorang akan keluar daripada situ. Dah lah aku tengah zoom ni muka kau pula. Dia kita dekat tempat A. Dia tulis kat sini A. Tiang A. Okay dah, belakang sikit lah. Belakang sikit. Belakang sikit. Boleh segan lah depan. Ni Ustaz Adam. Ya, siapa tanya? Tak ada. Tak ada orang tanya, tak boleh cakap. Tak ada orang tanya, tak boleh cakap Okay, ni lah suasana pada ketika ini di Kuala Lumpur International Airport. Mir, Ustaz Adam, Masya Allah. Han tak baca komen. Kena Ustaz baca Adam, komen. Masya Allah Ustaz Adam. Masya Allah, tabarakallah. Baca komen, jangan malu. Baik. Bos K ada ke? Siapa? Bos K. Bos K minta maaf cakap Bos K tak dapat hadir pada Bos hari K tak dapat hadir pada malam ini. Kita punya CEO sendiri pun masih berada di Indonesia. Ya betul. Sedang ada urusan yang perlu diselesaikan di Indonesia. Tak boleh dekat ke bang? Boleh. Boleh je. Kita bagi ruang dulu untuk ahli keluarga yang mana menunggu ketibaan waris. Elok jemaah KLIA dekat je, kita akan terus pergi dekat insya-Allah. Tapi sebab ni belum. Nama siapa tu? Nama Errol 46. Errol 46. Valentino Rossi punya number. 86 dah tahun kelahiran beliau. Okey. Kelantan Jordan. Kelantan dekat mana? Macam Labu. Tak, dia kata Kelantan Jordan. Aku tak tahu kenapa. Kelantan Jordan. Yang mati. Haji Sulaiman ada ke? Haji Sulaiman tak ada. Yang Melaka tak dapat hadir. Haji Sulaiman di Melaka dia tak dapat hadir. Mak mertua dengan mak cik tu. Mana mak mertua dengan mak cik? Mana banyak satu? Tunjuk. Banyak sangat orang. Saya tak tahu mana satu. Tunjuk mak mertua dengan mak Mak cik mana? mertua dengan mak cik. Cik Okay. abang yang mana? Abang Errol. Banyak sangat orang.
Semua tengah menunggu ketibaan ahli keluarga masing-masing. Rotan. Nur Zahirah Majadah nak rotan siapa tu? Nak rotan siapa tu? Nak rotan siapa tu? Janganlah rotan yang kita menunggu. Ini adalah ketibaan jemaah haji bagi KT 64. Mereka adalah tetamu khas yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat Akil. Boleh. Boleh tak saya hai dekat Akil? Akil Akram. Akil Akram. Ada orang nak hai. Ada orang nak hai. Siapa nama dia? Nama dia Kim Store MY. Kim Store MY. Ada tak orang nak hai kat akak? Siapa? Oh ni. Siapa? Kim. Kain siapa pula? Yelah nama dia. Laki perempuan? Nama dia Kai. Laki perempuan? Yelah. Kalau laki okey dah. Jemaah Haji tu nak metul dengan makcik. Alhamdulillah Abang Airul. Jemaah dia haji tu mak metul dengan mak mentua dia dengan makcik dia pergi jemaah haji pada tahun ni. Alhamdulillah. Siapa nama? Nama siapa? Dengan KRS. Siapa nama mak? Siapa? Takut ni lah. Mak mentua dengan makcik siapa? KT 64B ke? 64 yang ni ya? Ya betul. Namanya. Betul-betul ni KT 64. Zoom dekat sikit. Nak dekat mana? Jagi kita zoom. Zoom dekat lu. Lagi kita bawa 10K like. lagi 10K like kita kita zoom. bawa 10K like. pergi jalan-jalan terus. Main kita zoom. Sekarang berapa tu? 8. Buat malu lah. Selagi saya 15K Halimah like. dengan Siti Salwa. Nama Ya betul. Benar sekali. Benar. Okey, sekali. kami perlukan ni kami punya influencer TikTok yang baru dah sampai. Ini bos. Jual muka tu. Ini adalah bos kami, bos Ahmad Ridwan. Bos. Mau nampak tak kalau Jihad. Kami menunggu lagi. Haji Asram. Haji Umar dengan Siti Salwa. Dengan Abang Asram punya jemaah. Dia macam aku adik-adik dia. Okey. Kita masih menunggu lagi jemaah. Kekalkan view kita. Jangan bagi bawah 50. Tak dapat tengok ahli keluarga, dapat tengok jemaah haji. Kalau bateri habis lagi, pegawai media kita akan denda. Tak ada makan malam untuk dia pada malam ini. Kenapa kau penuh saya? Kenapa? Bukan. Anak bos sudah ada, kirim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak bos dah sampai. Bateri phone saya banyak lagi. Jemaah KT 64B sama kat tempat yang betul kak? Betul, benar sekali. Jemaah yang akan sampai Kaisa, waktu dia orang sampai sebenarnya pukul apa? 8.35. 8.35 bagi KT 64. Jemaah semua akan turun di KLIA 1 di ruang menunggu penerbangan ketibaan dalam negeri domestic arrival. Masuk live saya lah, saya buat live. Haji Yusof balik esok ke? Ya, Haji Yusof balik esok, benar. Kita dah ada petugas kita letih daripada semalam. Daripada pagi tadi dia orang bertunggu di airport. Kita ada penerbangan yang awal. Di KT berapa Kaisa tadi? Commercial flat CF 207. 207. Sampai di sini pada pukul berapa Kaisa petang tadi? 3.30 jemaah sampai, lebih kurang berapa orang? 50. Okey, baik. 5 orang. TikTok siapa tu? Okey. Untuk apa ni? Syida dok dia. Dok ke? Syida tak ada. Kalau bawa dia Kak Syida tak datang. Syida dok ke? Syida dok. Haji Sulaiman Umrah. Haji Sulaiman Melaka. Bukan Syida. Bukan Syida. Saida ada tu. View Saida. Haji Sulaiman. Haji Sulaiman Melaka. Okey, dah cukup. Alhamdulillah. Semua perasaan waris-waris menunggu ketibaan ahli keluarga untuk pulang ke tanah air yang membawa berkah dan berkat daripada kedua tanah suci, iaitu Makkah Madinah. Alhamdulillah. Okay dah. Power safe. Kita power safe. Jamak kan jadi kelabu sikit. Buat power bank yang ni dah. Bos, buat power bank. Potong gaji dia buat gaji. Tak payah kan, awal lagi.
Cucuk je lah. Cuk. Okey, kalau tak ada kalian jangan masuk. Dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu problem dia siapa. Alhamdulillah. Kita masih menunggu ketibaan. Okey, kita punya pegawai hantaran haji. Kita pergi dekat sikit. Kita semakin dekat. Perlukan tap screen sampai 10,000. Baru saya akan menunggu di ruang barisan tu. Saya perlukan 10,000 tap layar. Duit pun boleh. Naikkan view kita lagi. Bagi kita 100. Tap screen. Nanti kita buat pergi depan. Hari ni kita punya penerbangan jemaah selama 50 orang untuk masuk. Kita punya petugas sekali balik. Kira pas jemaah dengan Saidah daripada sana. Haji, jemaah haji ada. Jemaah belum keluar lagi, tengah beratur rasanya. Perempuan tarik tangan. Bukan tarik tangan. Tarik $10,000. Alhamdulillah dah sampai 10,000 tap screen. Kalau tuan-tuan dapat hadir, tuan-tuan boleh menunggu pelbagai reaksi muka waris yang menunggu ketibaan ahli keluarga, ibu, bapa, mertua ataupun ayah sendiri. Okey, alhamdulillah jemaah haji telah pun mula keluar. Kita nampak di sana jemaah haji dah mula keluar. Jemaah haji dah mula keluar tolong take note. Jemaah haji yang dah mula keluar, tolong take note. Dekatkan lagi kira tepi. Saya akan kekal menunggu di sini, menunggu jemaah haji keluar. Jemaah apabila sebelum keluar, jemaah diminta pergi ke tepi dulu untuk mengambil air zam-zam sebelum pulang. Tengok pelbagai reaksi muka ahli waris. Dah keluar Okey, Zaki depan. Kita ada ni fotografer tambahan kat dia pun nama. Kita esok kat sana. Ya bos, ya. Pukul apa bos? 10 sampai 6. 10 sampai 6. Pukul 9 kita pergi apa? Pukul 9 kita gerak apa? 10. Kita sarapan dulu bos. Kita gerak pukul 10. Okey, baik. Nanti kita pergi sarapan dulu. Dr. Syuhada. Mana? Ada orang bertanya Dr. Syuhada. Tu petugas KRS apa balik? Petugas KRS siapa balik? Alhamdulillah kali ini yang pulang bersama jemaah KT64 ialah Tuan Guru Dr. Syuhada sendiri. Ikhwan, tepi Ikhwan. Okey, semua situ. Okey. Sebentar lagi jemaah kita yang nampak bendera KRS Khairah sini sikit. Yang nampak bendera KRS yang dipegang ni, jemaah semua diminta sampai dan terus masuk ke dalam. Kita akan basing, kita akan bagikan goodies bag ataupun plug cendera mata yang kita bekalkan kepada jemaah di belakang. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Pi ke line depan tu. Boleh kak, boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau kak minta kami isi tunai punya. Duduk dekat sikit lah. Nak tengok muka ahli keluarga kah? Boleh. Sabar. Kita semua menunggu ketibaan ahli keluarga ataupun waris-waris yang pergi menunaikan haji pada tahun ini sampai dengan gembira, sampai dengan diberikan kesihatan yang baik untuk menerima kunjungan daripada ahli keluarga yang menyambut para tamu Allah untuk mengerjakan haji pada tahun ini, insya-Allah.
69 kekalkan kita punya live sehingga 50 lah. Kalau nak balik bulak duit ni. InsyaAllah tengok petugas syarikat juara pun dah sampai. Mereka menunggu ketibaan jemaah mereka. Bang, ni juara berapa orang bang? 50 juga. Alhamdulillah jemaah juara travel pun akan pulang ke tanah air dengan KT64 seramai 50 orang. Saya dimaklumkan tadi sebentar tadi daripada petugas sejak travel akan pulang menggunakan KT64 seramai 150 lebih. Tunggu abang dan kakak saya boleh. Kami akan tunggu. Jemaah dah keluar ke? Alhamdulillah jemaah belum keluar lagi. Dah boleh kata lebih kurang 5 orang saja yang keluar. Tak sabar tunggu Ustaz Adam sampai. Boleh dia dah sampai dah ni. Sampai dah. Sampai. Tuan Haziq Padali tadi pun boleh datang sini terus. Ramai yang menunggu Tuan Haziq Padali di ketibaan ni. Ramai yang bertanya tadi, buat live depan sikit boleh ke nak tengok ketibaan kat pintu keluar? Boleh, sebentar lagi kita akan pergi dekat lagi. Kenapa? Di sini. Sini. Okey, jangan lupa lah untuk jemaah KT64 yang tiba di tanah air hari ini, semua akan turun di KLIA 1 tapi di penerbangan domestik ya, bukan antarabangsa. Boleh tengok kita punya view. Okey, bagi lembut sikit boleh badan nak pusing ni. Okey. Boleh tengok ramai dah ahli keluarga yang berada di ruang menunggu. Ada abang Cik Yusni berada. Mak ayah dengan mentua saya ni boleh tengok. Mudah-mudahan kita doakan jemaah haji yang selamat sampai di tanah air, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik untuk bertemu dengan ahli keluarga yang berada di tanah air, insya-Allah. Abang pula tak nampak komen. Gelap-gelap macam tu. Tak nak jimat bateri. Bateri ada 13. Tukar pakai phone kira je lagi. Jimat-jimat tak hebat lah saya. Okey, alhamdulillah jemaah haji ada yang baru keluar daripada dalam. Berapa orang jemaah KRS Travel tahun ni? Alhamdulillah, untuk menjawab soalan Haimi, KRS Travel tahun ini mencecah 125 orang jemaah. Pada tahun pertama kami mendapat sijil PGH seramai 64 orang jemaah. Seterusnya pada tahun ini kami melonjak naik 50% seramai 125 orang jemaah. Alhamdulillah. Yang dimaklumkan pada hari ini yang saya ada daripada ini petugas Jet Travel. Yang pertama petugas juara Al-Balad saya belum nampak lagi. Terbaik tim KRS. Terima kasih bagi yang komen kata-kata murni yang diberikan kepada kami sebentar tadi. Ini kita punya Ustaz Zaki dan Ustaz Akil, kita pegawai media. Sedang menunggu jemaah KRS. Mati depan. Betul ni Ustaz Zaki dah. Alhamdulillah ada yang daripada travel bekalkan bunga dan sebagainya. Kami KRS Travel pada tahun ini kami sediakan pula
Sedap. Astagfirullah. Blok-blok aku tak suka benda ni. Weh, Blok-blok dia. Banyak dia. nak sedap-sedap kau pergi mampus sana. Astagfirullahaladzim. Kita tengah menunggu ketibaan jemaah haji ni. Kalau dia buat mampu macam ni. Dah blok dah. Okay, dah cukup. Berapa cawangan yang ada and kat mana? Alhamdulillah KRS kami di HQ di Seremban di Warisan. Di gate berapa ya? Di pintu nombor 1 untuk masuk. Di pintu nombor 1 di bahagian ketibaan domestik. Bagi jemaah KT64 akan sampai di ketibaan domestik. Ni ketibaan ni. Tolong tengok betul-betul, perhatikan dengan benar. Ni ketibaan domestik. Kalau nak lebih jelas ni, ketibaan domestik ni. Nampak di atas ni. Ni kita punya ketibaan domestik. Tak ni. Petugas-petugas tabung haji telah pun keluar daripada ruang menunggu ataupun ruang pengambilan beg dan sebagainya. PJH pun sini. Ya betul, PJH semua akan turun di sini. Yang mana pakai flight charter tabung haji, semua akan turun di sini. Alhamdulillah sahabat-sahabat saya sampai di Malaysia. Kak Haja Zainab, Kak Haja Salwa dan Kak Haja Badriah. Thank you KRS. Jazakumullah khair atas komen yang diberi. InsyaAllah mereka akan disambut dengan gembira oleh ahli keluarga yang dapat bersama-sama pada ketibaan mereka di tanah air pada hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan waris-waris, ibu-ibu, bapa-bapa, bapa mertua ataupun mak mertua yang pergi menunaikan haji pada tahun ini diberikan kesihatan yang baik. Apabila sampai di tanah air boleh berjalan seperti biasa, kehidupan seperti biasa, boleh memperbanyakkan lagi amalan-amalan di Malaysia apabila tiba di tanah air. Dan kita ada airport mana ni daripada Yusti, airport mana ni yang sini nama dia airport KLIA 1 tetapi di ruang menunggu domestik KLIA 1 tapi di tempat ruang ketibaan dalam negeri ya. Untuk jemaah haji KT64 yang menggunakan charter flight daripada tabung haji, jemaah akan sampai di KT di tempat ruang menunggu domestik. Ni Encik Yusti kita baru lalu. Encik Yusti kita. Encik Yusti kita memang rancak berdosa memang. Alhamdulillah. Ustaz Adam apa khabar? Pencinta alam 11-111. Alhamdulillah. Ustaz Adam apa khabar? Alhamdulillah sihat, semuanya sihat. Tak lama lagi dah ni jemaah haji dah balik. Saya pun akan pulang ke Mekah Mukarramah sebagai petugas tanah suci bagi KRS Travel, insyaAllah. Kita punya petugas yang akan pegang banner. Angkat atas sikit. Jemaah haji selamat pulang ke tanah air. Ni Encik SD kita. Kejap. Jemaah muasasah ke? Jemaah bukan, inilah jemaah PJH yang menggunakan flight charter oleh tabung haji pulang daripada Madinah. Yusuf Muhammad, Cik Fatimah, Cik Azila. Alhamdulillah, jazakumullah khair masuk live kita pada hari ini. Kita ada buka ustaz lelaki kita. Dia kenal lah dengan saya. Oh nampak. Oh package yang mahal lah ni. Package tak adalah mahal kak. Tak adalah kata package mahal. Package biasa-biasa je. Dan pastinya PGH.
Tak sabar nak tengok Haji Abang Dan dan Hajah Khadijah. Boleh. Oh, mari dah jemaah kita. Mai ni jemaah kita yang buat kata dah mai dah jemaah kita. Kenal dia kenal okey. Kau nak view hang. Dah sampai ke? Alhamdulillah ada suku pada jemaah yang menggunakan KT64 hari ni telah pun keluar ramai lebih kurang 5 orang. Kita masih menunggu. Tuan-tuan boleh tengok lihat sendiri view di luar ramai. Kita tak pergi depan lagi sebab depan ada ahli waris yang tunggu. Kejap lagi jemaah kita keluar, jemaah kita keluar dan bertemu kita punya petugas di sini. Sehingga petunggu kita akan terus berkumpul di belakang ni untuk agihkan kita punya goodies bag. Ya betul, setahu saya Syekh Muhammad Asad. Dia betul, setahu saya jemaah haji Malaysia setakat ni dah balik. Ada yang dah balik, ada yang masih berada di tanah suci. Untuk makluman di bawah TH Muassasah ramai yang dah balik. Sekarang giliran jemaah haji PJH. Yang mana nak kenal Cik Yusti? Mana? Zoom sikit kat gigi Cik Zaki. Di bawah TH mungkin perkara info yang diberikan oleh Tuan Haji Syekh Muhammad Asad benar. Jemaah muassasah ada yang telah pun keluar. Tengok jemaah daripada travel mana saya tak pasti. Ada yang dah keluar. Daripada travel mana saya tak pasti. Tengok. Saya perlukan suara yang kuat bila jemaah kita sampai. Tolong buka laluan bagi jemaah haji keluar. Okay. Lalu di sini dan terus tunggu di sana. Ya, Syekh Muhammad Asad, tak ada perbezaan PJH. PJH adalah syarikat travel agency yang dilantik oleh tabung haji untuk mengelola jemaah haji. Tak ada perbezaan pun, sama saja sebenarnya. Tak ada perbezaan. Kenapa gigi Ustaz Zaki rongak satu? jemaah komen. Jemaah komen. Okay, saya akan tunjuk. Dia memain orang. Berbeza lah sebab harga, betul. Beza harga sikit lah dengan jemaah muassasah dengan PJ. Perbezaan daripada segi harga ataupun hotel lah. Jarak hotel yang lebih dekat sikit. Was good, yeah. Kata Eddie, kita kata kalau Lagi makan popcorn ke? Tak betul. Bateri tengah 8. Okay. Marilah jemaah kita dah setelah pun keluar. Alhamdulillah. Ada jemaah kita yang telah keluar.
You? Boleh. Datang tu boleh, cara tunggu. Puan, panggil Yusni. Semangat ahli waris yang tunggu. Yusni, tolong ubah barang tu. Kita tak boleh ke depan sangat kerana penuh dengan ahli waris. Nanti jemaah KRS keluar, kita akan sambut di belakang. Okey, untuk maklumat semua, jemaah dah telah pun mula keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bagi mana yang masuk dalam live kami. Sekarang ada 78 orang. Tag screen pun dah 18,000 dah. Sedar tanpa sedar. Jazakumullah khair. Bagi yang mana masuk dalam live kami, bantu-bantu tag screen. InsyaAllah saya perlukan 25 tag screen, tag layar pada hari ini. Tuan Guru Dr. Syahadat kita telah pun keluar. Tuan Guru Dr. Syahadat kita telah pun keluar. Boleh. Kita punya Tuan minta maaf. Terima kasih dah. Kita punya Tuan Guru dah sampai dah. Tuan Guru Dr. Syahadat kita pun dah keluar. Boleh di ruang menunggu, masing-masing boleh menunggu. Waalaikumsalam. Saya pertama sekali dapat. Pertama kali Pak. Sebab saya demam. Bawa saya semua cepat. Salam bos. Alhamdulillah. Terima apa? Pizza? Pizza. Sedikit. Boleh tak? Toilet bersitu dekat. Tak masuk dulu. Tapi tu ada toilet kat bawah tu. Tak masuk balik pasal. Aisyah, bawah ni toilet kat sana. Boleh. Tak. Okey, kita punya pegawai agama dah keluar dan kita takkan pergi ke depan lagi. Kita akan tunggu jemaah kita di sini sahaja. Lala, yang bendera tu boleh sangkut? Kita ada adik-adik kita yang masih bersemangat untuk menunggu ketibaan jemaah haji. Assalamualaikum. Apa khabar ya sihat? Haji pun adalah salah seorang jemaah haji yang alhamdulillah selamat sampai di tanah air.
Ramai dalam 3 berapa orang. Tuan Guru Dr. Syuhada mana? AI Rahim, dia akan berhenti, dia pergi belah air. Ahli waris ramai yang menunggu ketibaan jemaah-jemaah haji. Kamu pandai juga, kau pun nak buat lah. Apa usah laki diorang kau? Kau pun nak buat. Jadi aku tak tahu pun. Masalahnya budak tu buat Boleh. Bagi kau awak. mana benda tu lagi dalam bawah tu. Assalamualaikum, Ja, apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ja, apa khabar? Sihat? Sihat dah, Ja dah. Okey, jemaah KS yang pertama tiba di tanah air. Alhamdulillah. Okay, baik. Terima kasih. Baik, sama Kak, terima kasih. Aja, nak balik aja. Kita dah sampai kat luar. Ini kita nak ambil gambar, tak apalah kalau balik boleh tak. Kalau ni kita kumpul nanti semua kita ambil gambar shooting lah. Tapi kita kena keluar dulu tu kan. 100 kena. Waris kena keluar dulu, tunggu di mana Petronas tu baru masuk. Beg nak bawa kan kita. Beg boleh bawa dulu kita. Kata dekat Habibi jangan tengah ambil gambar lain. Habibi. Penalti aja. Budak ni kita dah kena penalti ni. Ini Cik Saidah kita yang kecil molek ni. Jemaah-jemaah haji kita semua dah akan keluar. Diorang semua tak dekat sini. Boleh terang salah Kak. Teman-teman ni lah. Boleh ni terang salah. Okey, jemaah haji tengah merebah. Dia menunggu ketibaan ahli keluarga balik. Alhamdulillah. Ini jemaah kita yang kedua sampai di tanah air. Bos Iwan sendiri yang tolak beg. Bedak je kerja. Belak kerja. Mana Kak? Abang ambil gambar. Sila jemaah haji boleh ke depan dulu. Beg boleh tolak ke depan sikit. Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Sihat?
Cik masuk sini, Mak. Sini je. Lucik kat sini. Bang, berlalu bang, beri laluan. Boleh tak sikit jalan? Yang baik-baik mana? Itu tak diambil. Ini mana? Boleh tolak. Hai Lisa. Kamu. Terima kasih. Okey. Boleh cik makin lah tak apa. Kita jaga. Kita jaga. Masih. Mama pun bukan banyak ni. Hei. Mana terambil tak makan tak ada ya. Aku dulu kan. Video tadi. Makan jangan. Okey. Sama-sama.
Berapa puluh aja, ribuan gambar. Berapa? Tapi bisa. Gambar kat luar ke? Gambar banyak-banyak. Ya. Ambil gambar kat sini je. Ha. Kita tunggu semua jemaah. Cik nak balik kata? Anak-anak dah. Ada gani-gani ada satu tension. Kita tak rujuk. Kita dekat domestik ada Inilah rakan perjuangan sama-sama rakan semilik menunaikan haji pada tahun 1447. Ambil gambar satu sebagai kenangan. Bye-bye. Bateri tinggal satu. Habis lah. Nah, Habis dah guys. habis dah guys. Habis dah. Kita dah sampai